Puan? Tak bayar lagi? Tak bayar lagi? Nampak suami saya tak? Tadi saya nampak suami Puan naik kereta terus pergi. Okey, macam ni. Ada gangguan perkembangan yang muncul pada usia batita yang menyebabkan mereka tidak mampu membentuk hubungan sosial ataupun mengembangkan komunikasi secara normal. Oh. Kenapa macam tu, doktor? Tak apa, doktor. Terangkan je pada bini saya. Itu anak dia. Bang. Maaf, doktor. Suami saya... Tak apa, saya faham. Saya harap Puan dengan suami banyak bersabar nanti ya. Sebab Azli ni, dia akan banyak ragam. Dan emosinya sangat sensitif. Kemungkinan besar Azli ni ada ASD ataupun autisma. Autisma? Autisma itu apa, doktor? Tak apa Puan, biar saya jelaskan pada Puan ya. Autism ataupun Autism Spectrum Disorder, ASD adalah gangguan pada perkembangan otak dan saraf dimulai sejak awal masa kanak-kanak dan berlangsung sepanjang hidup seseorang tu. Sepanjang hidup? Gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, bersosialisasi, perilaku dan belajar seumumnya. Pesakit dengan ASD memiliki cara berkomunikasi, berinteraksi, berperilaku dan belajar yang berbeza daripada kebanyakan orang lain. Mereka seringkali tampak berada dalam dunia sendiri. Adapun gangguan ini disebut dengan spektrum kerana memiliki berbagai gejala dan tingkat keparahan yang berbeza pada setiap pesakit. Ini juga mencakup berbagai kondisi yang sebelumnya dianggap terpisah, antara lain gangguan autistik dan gangguan perkembangan pervasif. Jadi saya harap Puan tabah ya, dan banyak-banyak bersabar bila melayan Azli nanti. Terima kasih, doktor. Apapun keadaan anak saya terima seadanya. Saya akan cuba bentuk anak saya, didik anak saya dengan sebaik mungkin. Abang, sampai hati abang tinggalkan Su dengan anak macam tu je. Buatnya Su tak ada duit nak bayar macam mana? Itu anak engkau. Bukan anak aku. Keturunan aku tak ada berpenyakit macam ni, Su. Apa abang cakap ni? Itu darah daging kita, Bang. Itu darah daging kau. Keturunan aku tak ada berpenyakit macam tu lah. Doktor cakap apa lagi? Ha? Penyakit apa? Autism? Penyakit itu daripada kau, bukan pada aku. Ya Allah, Abang. Kenapa cakap macam ni, Bang? Redha Bang. Allah nak bagi hujan pada kita. Bagilah peluang pada anak kita untuk membesar macam orang lain, Bang. Abang tak kesian kat dia ke? Bagi peluang hidup macam orang lain. Kau nak suruh aku buat apa, Su? Budak tu cacat lah, Su. Su tak tahu nak kat apa, Bang. Abang nak suruh buat apa? Aku dah buat keputusan dah. Aku bawa budak tu keluar. Aku nak lepaskan kau. Abang, jangan bawa macam ni, Bang. Abang nak kesiankan Su, Bang. Kesiankan anak, Bang. Abang, kesiankan anak. Abang, macam ni, Bang. Su, aku tak sangka Taufik sanggup buat aku macam tu. Dia tinggalkan aku. Tinggalkan anak dia yang tak berdaya ni. Ya Allah. Mana janji-janji dia dulu?
Anak saya hidup semati dengan aku. Susah senang dengan aku. Bila dapat tahu anak aku dia macam ni. Dia tinggal macam tu je. Sepatutnya kita lalu sama-sama. Susah senang sama-sama. Cuba besarkan anak-anak sama-sama. Yang aku tak tahan tu, dia cakap keturunan dia tak ada anak macam ni. Aku tak tahan. Ini semua Allah bagi. Mana ada janji yang boleh pakai. Kalau ada hitam putih sekalipun, betul jadi bukti tau. Tu, sementara Azri tengah tidur tu, aku nak kau pergi mandi. Kau lupa je lelaki tu. Memang aku kena lupakan dia. Nak tak nak, aku kena bangkit balik. Mulakan hidup baru dengan anak aku. Buat masa ni aku terpaksa tumpang dengan kau. Boleh ya? Tapi tak lamalah. Aku pun tahu tumpang lama-lama mahu orang. Nanti kau tak selesa pula. Anak aku tu bukan macam anak orang lain. Aku tak kisah pun. Kau boleh je tinggal kat sini. Dah. Aku tahu emosi kau ni tak stabil. Sekarang ni aku nak kau pergi mandi, segarkan badan kau tu. Pergi solat. Minta doa banyak-banyak pada Allah. Susah macam mana pun, dekat dia juga yang kita mohon. Dah. Macam mana Su? Sesuai tak? Cantik rumah ni. Su dah tengok juga rumah-rumah kat sini tapi tak berapa sesuai. Mungkin besar sangat kot. Rumah Mak Odah ni masuk-masuknya rasa sejuk je. Alhamdulillah. Sewa berapa Mak Odah? Su nak duduk berapa orang? Berdua dengan anak Su. Tapi anak Su tu anak istimewa. Istimewa? Tak apa. Anak istimewa tu bawa rezeki. Dia akan bawa tuah untuk Su. Ya Allah, terima kasih Mak Odah. Macam ni lah. Su duduk dulu rumah ni, jaga rumah ni baik-baik. Kalau ada apa masalah, telefon aja Mak Odah. Ya? Jangan diam pula. Ni. Ambil kunci rumah. Ambil. Su nak masuk bila ni? Belum bayar lagi apa-apa Mak Odah. Pak bayaran tu jangan kisah dululah. Su selesaikan masalah Su dulu. Bila dah selesai, datang jumpa Mak Odah, bayar. Ya Allah. Terima kasih Mak Odah ya. Semoga Allah memudahkan hidup Mak Odah. Alhamdulillah, amin. Hari ni Mak Odah tolong Su. Nanti hari lain pokok Mak Odah pula. Orang lain pula tolong. Tak gitu? InsyaAllah. Terima kasih. Biarlah. Dia sedap tidur ni. Macam mana? Dapat rumah? Dah dapat dah. Rumah Mak Odah. Aku ingat besok aku pindah lah. Cepatnya. Cepat aku pindah. Cepat aku buat sesuatu untuk cari duit. Pindah? Nak cari duit? Kau nak buat apa? Aku meniagalah kecil-kecilan. Aku nak buat kuih. Buatlah apa-apa yang patut. Yang tu aku setuju. Lagipun kau memang pandai masak kan? Nanti aku tolonglah. Kau promosikan kuih-kuih kau tu. InsyaAllah kalau aku cukup duit, aku nak hantar Azli ni pergi sekolah anak-anak autism. Kurang-kurangnya dia dapat bercampur dengan budak lain, dapat berdikari, kan? Yang tu aku setuju. Demi masa depan Azri juga. Kau cubalah mohon dekat sekolah kerajaan autism. Yang tu murah sikit aku rasa. Lah, sekolah kerajaan pun ada berikan khas kan?
Aku percaya Azli ni anak yang bertuah, akan bawa rezeki pada engkau. Taufik tu je buta hati tinggal kau macam ni. Lambat laun, dapatlah balasan tu. Lambat dengan cepat je. Kau tak payah risau. Terima kasih cikgu. So dia ambil anak saya belajar kat sini. Anak saya ni susah sikit nak bercampur dengan kawan-kawan dia. Dia macam suka menyendiri. Saya harap bila dia kat sini, dia dapat bercampur dengan semua budak-budak yang lain. InsyaAllah, ini kan dah memang kerja saya. Saya akan cuba layan Azli sebaik mungkin macam kawan-kawan yang lain. Puan boleh rujuk flyer ni, lepas tu Puan pilihlah. Fikir siapa yang Puan nak. Lagipun segala maklumat tentang masalah Azli kami dah teliti. Puan jangan risau, kami kat sini akan bimbing Azli. Terima kasih cikgu. Susah macam mana sekalipun, aku tetap akan berusaha demi untuk kasih dari syurga. Hello. Su, aku dah dapat pelanggan untuk kau tak? Nanti aku bagi senarai yang berapa orang yang order untuk kau. Ya, kau jangan risaulah. Aku akan tolong kau lah. Aku doakan kau semoga murah rezeki, hidup kau senang sampai bila-bila. Tahu? Zee, ya Allah, terima kasihlah banyak-banyak. Kau banyak tolong aku. Kaulah kekasih aku, kekasih awal dan akhirku. Terima kasih. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jantung tak berdetak lagi, dirimu kan tetap abadi. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jantungku telah berhenti, dirimu kan abadi selamanya. Selamanya. Ibu okey tak? Okey. Nasib baik anak ibu ada, kan? Macam sudah koyakan? Macamlah Azli ni. Dah, bawa masuk barang dalam kita. Alhamdulillah.
Azli, kenapa dengan ikan tu? Ikan benjol. Benjol. Dia kenapa beli benjol tu? Benjol besar. Benjol di langgar ni, akuarium ni? Ya. Wah, dia tak nampak lah tu. Alhamdulillah, dah banyak perubahan pada Azli sekarang kan, betul, Kak? betul. Ini semua atas tunjuk ajar doktor, nasihat doktor. Jadi, terima kasih banyak doktor. Alah, tak ada apalah, Kak. Sedar tak sedar, dah dekat 13 tahun kan, Kak? Kan? 13 tahun ya, saya ulang alik jumpa doktor. Itulah, saya pun tengok Azli daripada kecil sampai sekarang dah handsome kan Azli kan? Apa handsome kan? Handsome? Okey. Okey Kak, nanti saya send dekat Akak tentang link dekat media sosial tentang pautan Azli. Akak boleh tengok kat situ. Akak boleh cari je apa sahaja tentang Akak nak cari. Contoh kalau Akak nak cari tentang ilmu-ilmu tentang Azli kan. Apa-apa saja Akak boleh cari kat situ. Semua ada? Semua ada Kak. Akak nak memasak boleh, nak mengemas rumah boleh, nak menghias rumah pun boleh. Semua ada kat situ. Ya? Iya, Akak cari, Akak tekan je link kat situ. Oh ya? Nanti saya cuba doktor. Okey. Seronok? Seronok. Suka? Suka? Aziz sayang ibu tak? Sayang. Sayang? Banyak mana sayang? Banyak mana sayang? Sayang 1000%. 1000. Okey, dekat doktor sayang tak? Sayang Sayang? Banyak mana pula? 1000%. Oh, 1000% juga sama je. Bagus dia sekarang kan, Kak? Bagus, alhamdulillah doktor. Semua ni cukup Kak Su? Cukup. Kak Su dah bagi lebih buat sedekah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya tahu Kak Su mesti bagi lebih. Saya dah transfer dah ke akaun Kak Su ni bukti. Alah, tak payah untuk bukti. Kak Su percaya dengan dia lah. Lagi satu. Kak Su boleh buat kek coklat? Kek coklat? Kak Su tak pernah buat. Kenapa? Hujung minggu ni kakak dia bertunang. Jadi, dia nak taja kek coklat. Kalau boleh, kek coklat tu nak ada hiasan comel-comel sikit. Boleh Kak Su? Kak Su tak pernah buat lah. Tak tahulah jadi tak. Alah, Kak Su cubalah. Selalunya kalau Kak Su buat apa-apa pun mesti menjadi. Kak Su cubalah Tolonglah. Kak Su cuba dulu. Nanti kalau jadi, Kak Su beritahu tau. Okey Kak Su. Apa-apa nanti beritahulah. Saya masuk ofis dulu. Yalah. Okay. Bye Kak Su. Bye. Boba. Boba. Tengok apa tu? Seronok sangat tu. Boba. Boba. Tengok apa tu? Media sosial. Boba. Azli. Boba. Nanti malam ibu nak pakai tab tu tau. Okey ibu. Okey. Boba. 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 Atasnya kek coklat. Wah. Lalu jangan susu. Ini buat dia punya coklat garnish. Ibu, lama-lama pergi ke? Dah lama lagi ke? Ni apa yang suka sangat tu, Azli? Cantik tak ibu buat? Cantik. Nampak ni. Okey. Suka tak? Suka. Cantik tak? Ibu lagi cantik. Betul ke? Betul. Ini mesti nak makan kek ni. Nak makan ke? Nak. Tak boleh. Kalau nak makan kek ni, kena sayang ibu dulu. Besoklah makan ya. Ya Allah, cantiknya Kak Su. Baru tahu ke? Tahu apa? Kak Su kan cantik. Tapi serius Kak Su, kek Kak Su buat ni cantik sangat. Alah, Kak Su gurau saja. Alhamdulillah. Nanti bagi tahu kat kakak, selamat bertunang ya. Kak Su doakan semoga bahagia hingga ke jannah. Baiklah, terima kasih. Sama-sama. Nanti di kahwin, dia nak tempah kek tingkat boleh?
Boleh. Nak berapa tingkat pun boleh. Asalkan bagi tahu awal-awal. Okey, mestilah. Kak Su, jomlah masuk. Ish, tak boleh lah masuk. Ramai orang. Nanti tahulah Azli ni, dia tak boleh orang ramai. Nanti dia bising kat dalam. Ya ke? Tak apalah macam tu, jap Kak Kina, bawa goodies dua. Buat susah aja. Alah, tak apalah. Kak Su, saya dah transfer duit kek ni dekat akak. Okey, tak apa. Terima kasih. Ini untuk Azli. Ni untuk Azli. Cakap apa? Terima kasih. Sama. Okey, Kak Su pergi dulu ya. Okey. Elok-elok. Ya. Bye. Bye. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni ada orang pesan makanan. Tak ada pesan pun lagi. Tak pesan? Ni rumah 25 kan? Betul. Atas nama Encik Azli. Dia pesan apa? Ni Bobby Pizza. Bobby Pizza? Tapi dia belum bayar lagi tau. Ni resit dia. Dah pandai dah budak ni. Tunggu kejap Okey. Dahlah, tak payahlah nak buat-buat tidur. Ibu tahu. Jari tu bergerak. Bangunlah. Tak payah nak sangatlah. Mana belajar ni order-order online ni? App. Amboi. Pandai dah ya. Order online ni. Lain kali nak order apa-apa, cakap dengan ibu. Buatnya masa tu ibu tak ada duit macam mana? Mana Azli nak dapat duit? Azli ada duit ke? Azli ada duit. Mana duit Azli? Mana? Azli pandai menabung. Jadi duit-duit yang ibu bagi tu Azli nabung ya? Pandai lah ibu. Dahlah, makan. Cina Allah memang macam makan tak ada nak amin. Makan. Sedap. Macam mana ibu nak dapatkan penghantaran makanan ni? Kan download app. Macam mana ibu nak download app? Nanti Azli ajar. Sekarang makan dulu. Azli, jangan pusing-pusing nanti rosak. Azli? Mestilah budak ni. Azli! Saya. Su? Azli. Su? Su tunggu dulu, Su. Su, tunggu dulu. Su, maaf. Maafkan apa, Su? Apa, Su? Su!
Kenapa tulis banyak-banyak nombor 13 tu? Dah 13 tahun tak jumpa Ayah Lee. Kenapa Lee cakap macam tu? Tadi tu Ayah Lee, kan? Kau dengar sini, Su. Kau dengar sini, Su. Tu. Anak kau. Bukan anak aku. Aku ceraikan kau dengan talak satu. Ibu. Kan? Bukan. Ibu nak masak dulu, ya? Dah 13 tahun. Dia masih ingat lagi. Kuat betul ingatan dia. Kau kena faham, dia tu unik, anak istimewa. Tak apa. Kau jangan risau. Kau doa banyak-banyak, insya-Allah. Tak ada apa-apa dah. Aku tak kira lah apa nak jadi sekarang ni. Yang penting, aku tak nak tengok lagi muka dia. Aku faham apa yang kau rasa. Kalau aku kat tempat engkau, memang teruk mamat tu aku kerjakan. Tapi itulah kesianlah dekat Azli. Mungkin dia rindu kat ayah dia kot. Entahlah. Aku pun tak tahu apa nak buat sekarang ni. Ibu. Sekejap, nanti kita sambung lagi, ya. Anak aku sampai ni. Hai sayang. Saya nak kek ni. Nak kek ni? Ya. Azli. Tengok ayah. Kita ni sayang abang lah. Betul kau jaga ni, Su. Betul kau jaga ni, Su. Abang Su, pun ambil cepat. Su. Pergi aku. Su. Abang janji, Su. Abang akan jaga anak kita ni. Susah senang macam mana sekalipun, kita bersama. Ellie? Ayah rasa ayah macam nak gamal je. Ayah nak gamal je. Ayah nak gamal je. Ayah nak gamal je. Azli. Hei, main apa tu? Azli. Hei, saya tanya ni. Hui. Air, bang. Terima kasih. Ni. Alah, sayang. Alah, sayang. So. Ni, bang. So tak rasa macam ada benda tak kena ke dengan anak kita ni? Tak kena. Tak kena apa, bang? Elok je dia. Tak banyak bercakap. Abang bawa jumpa kawan abang dengan budak-budak lain pun tak nak bercampur. Nak kata bisu. Okey pula abang tengok. Abang ni. Mungkin dia tak biasa bercampur dengan orang lagi. Lama-lama nanti okeylah. Kita kena cakap selalu dengan dia. Lama-lama dia bercakap. Ya? Betul tak? Tak apalah. Kalau macam tu, abang nak latih dia rajin membaca. Abang tak nak anak abang tak pandai nanti. Inilah, bang.
nak salam ni. Azli nak salam. Ayah, salam. Cium tangan. Cium lah. Kau boleh nak belajar bercakap ni? Ha? Umur berapa tahun dah? Tak kerti cakap lagi. Hei! Hei! Abang, apa buat macam tu dengan anak? Ya, bye-bye. Maafkan ayah, Mak. Kau takkan pernah terganti sampai kau. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa rafa'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza tapansab wa ila rabbika farghab. Alah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Azli boleh bantu ibu untuk masuk ke syurga nanti. Ya. Amin. Amin. Azli sayang ibu tak? Sayang. Sayang banyak mana? Saya sayang 100%. Ibu sayang Azli sampai ke syurga. Azli pun sayang ibu sampai ke syurga. Azli anak yang baik. Ya, doakan ibu ya. Ya. Ayah sayang sikit. Terima kasih. Sama ibu. Zam, Mak teringin sangat nak makan kuih lapis ni. Ha, Mak tengok sedapnya dalam media sosial ni. Tolong orderkan untuk Mak. Boleh. Dalam media sosial semua nampak sedap, Mak. Rasa belum tentu lagi. Sekejap. Betullah. Zam ambil nombor dia. Okay, nah. Banyaklah, Mak. Bukan setakat kuih-kuih, lauk-lauk pun ada kan ni. Mana apa? Elok sangatlah tu. Ha, kita order sekali lah lauk-lauk apa yang ada dalam tu. Kita try lah satu-satu. Sekejap. Zam order dulu. Lepas tu kita bayar. Adik kamu pun nak balik kan hari ni? Bayar. Okey. Zam dah bayar dengan share location. Nanti dah siap dia datang atas. Agak-agak berapa lama sampai tu? Dah siap hantar lah dia kata. Nanti dia nindong kat rumah tu, Mak ambil lah. Engkau kat mana? Aku dah siap beli barang dah ni. Ni aku kat engkau dah ni. Ha ni, aku kat belakang engkau. Apa cerita? Ceritanya, ni, kek coklat yang kau bagi aku rasa itu tu memang sedap meletup. Betul ke ni? Ya. Betul ke ni? Tak. Ya Allah. Seronoknya aku dengar. Aku ingat Azli makan banyak-banyak sebab apa? Kuih sedap ya? Ya. Ya Allah. Ni, aku nak order 15 bekas besar. Pasal harga, kau jangan risau. Kau cakap je apa. Yang penting sedap. InsyaAllah. Boleh. Tapi kau cuma kita orang dulu. Biar aku cari bekal yang sesuai. Nanti aku dah siapkan harga. Baru kau promote. Yalah. Ni, bila kau nak hantar aku? Besoklah. Ibu, kamu tarik Azli ni, Ibu. Mari. Nampak tu? Hari ni kita nak live, nak promote kek coklat. Okey? Hai semua. Hai. Hai semua. Hai. Nampak tu Azli? Buruklah.
Apa buruk? Bukeli. Oh, mana ada burung? Keli handsome. Li Lila. handsome di mata ibu, di hati ibu. Oh, ya handsome. Handsome. Tanya dia orang. Handsome. Handsome tak? Handsome. Tu semua bagi mini love. Yes, Lila. Jom, mari kita live. Yeay, itulah. live. Okay. Hari ni kita nak live kek coklat. Kek coklat. Okey, coklat apa? Yang lazat dan disukai ramai. Sedap. Dan sedap. Lazat. Dan disukai ramai. Ya, betul. Sedap, lazat dan disukai ramai. Harganya cuma RM5 saja. Okey. Kalau siapa-siapa nak boleh order. Okey. Okey, Azli rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana? Lazat. Sedap. Sedap. Lazat. Lazat. Dan disukai ramai. Yeay. Tak. Ramai. Mama. Nak lagi ke? Order. Order banyak-banyak. Order banyak. Abang. Abang Zam kena jual kek coklat yang tengah viral ni. Kek coklat? Ni. Nak. Kek coklat yang tengah viral sekarang ni sedap, lazat, disukai ramai. You dah macam iklan. Saya ejen kek coklat ni. Kalau Abang Zam nak, saya tolak RM13 satu. RM13. Okey. Kalau Abang Zam nak, Abang Zam roja saya. Ingat tau. Apa-apa roja saya. Okey. Kalau Abang Zam letak, confirm lakunya lah. Okey, masih. Apa Ya. Masih. RM13 aku nak tolak berapa pula? Kek tu kawan aku yang buat. Kalau kau nak, nanti aku bagi nombor telefon dia. Tapi kau kena order banyak-banyak lah. Mana tahu dapat murah ke kan? Boleh. Kau bagi aku nombor dia? Boleh sekejap. Boleh. Tu aku dah send dah. Okey. Oh, hari tu mak aku nak makan. Dia suruh aku telefon nombor ni. Aku dah makan dah. Sedap lah masakan dia. Dia memang pandai masak. Kau telefon dia nanti. Kau jangan lupa tau. Telefon. Okey. Cik telefon. Okey dah. Saya. Okey. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jantung tak berdetak lagi, dirimu kan tetap abadi. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Kenapa nak beri terbagi dia? Wah, cucu matuk. Handsome. Pandai pula tolong ibu. Aku dalam. Wah, Li macam handsome cucu matuk ni. Dan pandai. Rajin pula tolong ibu dia. Terima kasihlah, Su. Su, Mak dah tengok perniagaan Su makin maju. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini semua berkat tunjuk ajar Mak Odah juga. Ini berkat usaha Su juga. Alhamdulillah. Ni Mak Odah nak tanya, tempahan Mak Odah dah siap ke? Dah siap dah Mak Odah tu. 60 kan? So, kalau Mak Odah nak minta tambah 40 boleh tak? Banyak tempahan ni. Alhamdulillah. Kebetulan memang ada subat lebih kat dapur tu. Tak apalah. Susu Azli tolong angkatkan. Azli, tolong angkatkan kotak tu masukkan dalam kereta Mak Tok So ambil yang dekat dapur Yalah. Laku keras sikit kau Sampai aku nak tambah lagi pun Mak Odah dah rembat dulu. Yelah, kau kena bagi tahu awal lah. Apa aku simpankan. Aku nak tanya. Si Azam tu, dia ada call aku. Dia cakap nak jadi stokis. Dia dapat nombor telefon aku dari mana? Akulah yang bagi nombor kau kat dia. Kau tahu tak? Ada satu ejen tu nak tolak dia RM13. Dia nak untung apa? Mahalnya. Tapi aku dah bagi tahu kat dia dah. Kalau dia ambil banyak, dapatlah harga stokis. Oh, habis aku? Engkau kan asyik ambil free je. Makan kan free. Kau kan biasanya harga stokis. Ni, esok aku ada buat temu janji kau dengan seseorang.
apa ni? Puan jangan memandai ya. Nak buat jadi aku punya agensi cari jodoh pula. Taklah. Aku akan buat engkau jadi terkenal. Assalamualaikum dan selamat tengah hari semua. Bertemu lagi kita dalam rancangan Wanita Sumber Inspirasi. Baik, hari ini kita ada 2 tetamu istimewa iaitu Puan Suhaira dan anaknya Azli. Kami ucapkan selamat datang Puan Suhaira. Selamat datang Azli. Terima kasih kerana sudi menjemput kami ke sini. Sama. Aunty, cantik. Lawa. Amboi. Oh. Amboi pandai dia. Maaflah Puan ya. Azli ni memang suka tengok perempuan cantik. Tak apa. Pandai Azli. Maknanya Azli ni memang tahu menilai tentang kecantikan. Ya, betul. Puan Suhaira, baru ni saya ada tengok tentang video Puan Suhaira yang viral kan. Jadi saya nak tahulah, video viral tu sebabkan Puan Suhaira sendiri viral dengan kek-kek Puan Suhaira ataupun pasal Azli? Sebab dah jadi viral kan, jadi ramai orang yang tengok ni. Saya nak tahulah kenapa ya. Sebenarnya video tu jadi viral mungkin sebab Azli selalu tolong saya buat live. Jadi bila orang tengok Azli buat live dengan keletah dia tu, ramailah orang yang order kek tu. Oh, jadi maknanya dalam masa yang sama Azli pandai gunakan media sosial? Ya, betul. Oh, siapa yang ajar dia? Dia sendiri. Sebenarnya dia sendiri. Azli juga yang ajar saya macam mana nak gunakan media sosial ni. Dari situlah Azli ajar saya dan saya gabungkan. Saya pun belajarlah macam mana nak buat jadikan kek tu lebih sedap. Jadi maknanya Azli pandai membaca. Puan Suhaira ada hantar Azli pergi sekolah ke? Ya, betul. Azli sekolah khas ataupun sekolah biasa? Masa kecil dulu saya ajar dia sendiri. Tapi bila dah macam dah peringkat umur 7-8 tahun tu, saya dah hantar dia ke sekolah khas lah. Tapi sekolah dengan sekolah kerajaan lah. Dia belajar lah. Adalah pandai. Jadi Puan Suhaira, kami difahamkan Puan Suhaira membesarkan Azli seorang diri ya, sebagai seorang ibu tunggal kan. Jadi mesti ada detik-detik yang sukar. Masa sepanjang Puan Suhaira membesarkan anak yang istimewa ni, mungkin kita boleh kongsikan dengan para penonton untuk dijadikan sumber inspirasi, untuk dijadikan contoh dan juga teladan. Sebenarnya Azli tak banyak bagi masalah kat saya. Cuma bila berhadapan dengan masyarakat, kadang agak sukar dia nak menyesuaikan diri dia dan penerimaan orang tu lain-lain kan. Ada yang boleh terima, ada yang tak boleh terima keadaan Azli ni. Jadi keadaan itulah saya kena redha, kena terimalah. Dan saya masih lagi belajar macam mana menangani masalah-masalah yang ada. Puan Suhaira sangat kuat semangat ya. Bukan senang ya. Seorang ibu tunggal nak membesarkan seorang anak istimewa ya. Dan lepas tu dah sampai ke tahap ini kan. Jadi ada tak kata-kata semangat untuk semua penonton-penonton di luar sana, terutama sekali pada mereka yang ada anak istimewa macam Azli? Bagi mereka yang ada anak-anak istimewa, jadi kita kena sebagai ibu bapa, kalau dia tak ada bapa sebagai ibu, kita kenalah bagi kasih sayang, perhatian pada anak kita. Sebab anak-anak istimewa ni dia hanya ada ibu bapa, ibu ataupun bapa yang betul-betul dekat dengan mereka, dan kita sebagai ibu bapa kena selalu alert ataupun selalu peka dengan tindak balas anak kita tu. Dan cubalah bawa anak kita keluar daripada rumah, jangan asyik biarkan dia di rumah seorang diri kan. Bawa dia keluar untuk dia berhadapan dengan orang ramai, untuk dia bergaul dengan dunia di luar. Dan sebab mereka pun berhak untuk ada kegembiraan, untuk bercampur dengan masyarakat. Itulah dia ya para penonton ya. Terima kasih banyak Puan Suhaira kerana sudi berkongsi cerita dengan kami. Jadi Azli umur dah berapa dah sekarang sayang? 18. Azli, kawan-kawan kat luar sana tu nak dengar Azli cakap. Boleh tak Azli cakap sikit untuk kawan-kawan? Hai guys, jangan lupa beli kek coklat yang sedap, yang lazat, isukan ramai. Boleh oleh Puan Suhaira dan Azli. Kek coklat yang sedap
Lazat dan diskaun yang ramai. Meski jantung tak berdetak lagi. Hai guys, kek coklat yang sedap, lazat di Sekretariat Ramai dah habis. Macam ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ada kat rumah tak? Ada. Tolong panggil dia keluar kejap. Ibu, ada orang nak jumpa. Ibu, ada orang jumpa. Siapa? Ya. Cik tak ada order hari ni kan? Oh, tak, sebenarnya saya datang ni ada hajat. Saya nak bersembang dengan Cik Su. Oh, nak berbual. Tapi saya tak boleh bagi masuk. Tak manislah kan sebab saya berdua dengan anak je. Tak apalah. Macam mana kalau saya ajak Cik Su keluar, kita pergi minum-minum. Kita berdua je. Boleh kita bincang pasal harga, pasal macam mana nak jadi stokis. Oh, nak jadi stokis tu bagus tu. Ni ibu saya. Ni orang jahat. Asli. Macam tu. Tapi saya kena bawa anak saya lah kalau nak pergi minum tu. Kalau tak ajak dia tak boleh ke? Kita berdua je. Dia kan dah besar, boleh tinggal kat rumah seorang-seorang pun. Kenapa macam tu ya? Kalau nak bincang pasal stokis, saya rasa kalau anak saya ada sekali pun tak ada masalah kan? Kan ada niat lain. Kalau ada niat busuk, simpan sajalah niat awak tu ya. Sebab saya terima yang wangi-wangi je. Betul lah apa yang anak saya gambarkan, awak ni orang jahat. Orang jahat? Azli, kenapa ni? Wi-Fi. Kenapa Wi-Fi? Wi-Fi tak ada. Ibu sudah lupa bayar Wi-Fi ke? Hah? Wi-Fi dah kena potong. Alah, minta maaf lah, saya lupa. Simpan dalam otak. Okey. Nanti ibu bayar ya. Ha? Jangan marah-marah. Saya nak buat live. Okey. Nanti sekejap ya. Sekejap ya, buat live dulu ya. Makan kari pak ni dulu. Okey. Sedap ni kari pak ni. Kari pak ayam. Dalam tu ada telur. Ha? Okey. Nanti besok ibu bayar, kita boleh buat live ya. Okey? Okey. Okey, pergi makan kari pak dulu. Astagfirullahalazim. Aduh. Assalamualaikum Puan Su. Saya nak alamat rumah boleh? Sebab saya tadi dah order 50 biji kek kan untuk esok. Jadi esok pagi saya datang ambil Waalaikumsalam Zam. Azam, saya cuma ada 35 biji. Boleh tak kalau ambil yang tu dulu? Yang lebih tu petang awak ambil. Boleh. Tak ada masalah. Jadi pagi tu saya ambil yang 35 biji tu. Selebihnya petang lah. Saya ambil juga. Okey. Masih ni jangan lupa alamat rumah hantar sekarang. Masih. Okey. Terima kasih. Tak cukup ni. Bantu lagi. Tak payah angkat Uncle cakap. Benda ni berat. Habis. Rajin lah. Nama siapa? Azli Handsome. Azli Handsome? Memang handsome pun. Minta maaf lah anak saya ni. Saya tahu. Anak syurga. Anak istimewa. Tapi tak apa, saya suka dengan Azli ni. Dia baik. Jujur. Nanti Cik Azam... tak payah panggil Encik lah. Panggil Zam je. Oh, baik. Lepas ni Zam datang sendiri ambil ke ataupun nak suruh Rana hantar? Saya ambil sendiri sebab dah tahu jalan rumah. Saya minta diri dulu. Bye. Oh, yeah. Okey. Jumpa esok, Jumpa esok lah.
Bapak handsome. 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 Pelik. Pelik apa yang pelik? Oh, tak ada apa. Okey. Besok Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, kek coklat ada lagi tak? Oh, kek coklat dah habis lah, adik. Oh, ya ke? Bila lagi Esok petang ada. Oh, esok petang. Simpan 3. 3? Ha. Nak beli lah? Nak belilah. Okey, saya simpan 5. Okey, boleh. Okey. Terima kasih. Sama. Boleh tahan laku juga kek ni. Betul-betul viral. Apa yang seronok sangat ni? Apa yang seronok sangat ni? Azam. Azam? Azam? Azli berazam? Ya? Azam seronok. Hai hu. Azli azam seronok. Ya? Hai hu. Suka lah. Hai hu. Hai hu. Azli nak apa? Kan dah beli barang dah. Assalamualaikum. Su nanti Su. Ya, nanti. apa ni? Su. Anak kita ni sihat. Kau nampak kan? Duduk lagi. Dah besar pun. Kau nak apa? Masih marah kat abang ya? Nak apa lagi? Ni? Jangan! Kau hajar kan? Ini anak aku tak, bukan engkau! Kau ada anak ke? Ha? Ada anak? Masih marah kat abang Su. Tahu kan? Nak apa lagi? Su, seminit. Apa lagi? Seminit Su. Abang nak cakap sikit. Dengar. Abang nak minta maaf ni Su. Abang sanggup melutut depan kau Su. Abang menyesal apa yang abang buat kat kau Su. Abang rindu anak kita Su. Maafkan abang ya. Su. Abang minta maaf Su. Dah. Su. Azli. Masuk dalam tidur. Ayah nak apa? Ayah. Azli mimpi ya? Orang yang tadi. Hah? Orang yang tadi. Orang yang datang tadi? Macam mana Azli tahu tu ayah?
Anak kecil sihat. Azli nak jumpa ayah? Jumpa boleh, tapi ikut tak nak. Nanti jumpa-jumpalah. Tapi jangan ikut dia tau. Okey. Janji? Janji. Dah, pergi tidur. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jantung tak berdetak lagi, dirimu kan. Azli kalau nak apa-apa, bagi tahu kat ayah. Ya. Ada duit nanti ayah belikan ya. Ya. Cantik topi. Cantik. Siapa beli kan? Ibu saya. Ibu belikan saya. Uncle, Uncle. Azli, sihat? Sihat. Kenapa buang payung? Ni, pakai payung. Ni, tak baik, panas-panas. Ni, ayah? Ayah saya. Oh. Taufik. Azam. Sekejap, Assalamualaikum. Su. Waalaikumsalam. Barang yang saya order semalam dah siap? Dah siap dah. Sekejap saya ambil. Cik Taufik tadi kan? Bertuah Cik Taufik dapat anak syurga macam ni. Baik budak dia. Rajin. 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 Cik Taufik kalau tak keberatan boleh tak saya bagi hadiah pada Azli? Ya, silakan. Hadiah. Azli makan Makan. Tak nak. Kenapa tak nak ni? Kenyang. Siapa bagi buku ni? Uncle Azam bagi. Uncle Azam? Ingat ayah. Terima kasih. Bagi Azli hadiah buku. Susah aja. Hanya cintaku menusuk jantungku ini, hingga rasaku memilih hatimu. Ya, dia baru jumpa ayah dia. Terima kasih. Alhamdulillah, Azli suka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, 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 Azam. Azam seronok.
Azli saya mengamuk ni. Pasal sini ya. Hello? Azam. Tadi Taufik datang. Dia cakap nak rujuk dengan aku balik. Lepas tu aku cakap aku tak nak. Azli nampak aku macam bertekar dengan Taufik. Lepas tu dia macam tak suka, dia marah. Terus lagi masuk bilik mengamuk. Taufik ni kan tak habis-habis ganggu kau lagi kan? Aku tak tahu nak buat apa. Azam, terima kasih. Tolong berhenti Azli. Tak ada apa-apa. Azli okey? Okey. Okey, alhamdulillah. Azli nak ibu? Ya. Oh, nak ibu. Su, atas sini, Su. Oh. Jom bangun. Boleh bangun. Kita duduk situ. Jom sayang. Cantik. Sini. Duduk sini. Aku bukan nak menyebut tapi apa cerita ni? Panjang cerita dia. Tapi aku pendekkan je lah. Suri dah lama bercakap dengan suami dia. Sebab suami dia tak dapat terima dia ada anak autism. Lepas tu dia keluar dari rumah, tumpang rumah aku sekejap. Sebelum duduk kat sini. Nasib baiklah Mak Odah tu baik, tak berkira langsung dengan dia. Lepas dah berjaya macam ni, mulalah si Taufik tu cari dia. Allahu Akbar. Apa sah jadi sampai macam ni? Dia tu patut bersyukur tau dapat anak syurga macam ni, anak istimewa. Itu kata engkau. Bekas suami dia tak fikir pun macam tu. Betul ke apa aku rasa ni? Ya Allah, dia ke jodoh aku? Mak! Ya, Mak kat dapur ni. Masak apa? Masak bubur. Tak. Apa ni? Terkira-kira muka tu dah berapa bubur juga. Tak, Mak. Zam nak cakap dengan Mak. Mak bagi tak kalau Zam nak kahwin? Mestilah Mak bagi. Bagus. Alhamdulillah. Elok sangatlah tu. Bukan apa. Sebab orang yang Zam nak kahwin ni dia janda anak satu, ibu tunggal. Alah, ibu tunggal ke janda ke? Apa salahnya? Tak apa. Mak okey? Okey. Ingatkan Mak dah ada calon. Alhamdulillah lega. Ingat Mak nak kanonkan dengan Dila yang jiran tu. Ya, tak ada. Tak apa, eloklah tu. Ni bila nak bawa balik jumpa dengan Mak? Kalau macam tu insyaAllah minggu ni ke minggu depan tengoklah. Nanti Zam bincang dengan dia. Assalamualaikum. Uncle! Oh, okey. Apa yang penting jawab salam dulu kan? Ya. Kena fish bump. Kena fish bump.
Ya Allah, apa yang angka-angka? Minta maaf kalau Zam ganggu Su tengah rehat. Zam ingat nak bawa Azli jalan-jalan. Su ikut sekali ya? Tak apalah Zam, bawa lah Azli. Su izinkan. Jomlah kita bertiga. Kesian dah Kak Azli. Lagipun Zam ada benda nak cerita dekat Su. Jom. Seronok Azli dapat berjalan. Nampak tu. Suka dia dapat pergi makan dekat itik-itik tu. Dia jarang dapat keluar. Sekali dapat keluar macam tu lah. Saya pun sebenarnya jarang bawa dia pergi tempat-tempat macam ni. Sekali dapat pergi tu, tengok. Seronok lagi dia. Okey, mulai hari ini saya akan bawa Azli keluarlah. Jalan-jalan, makan angin. Tak payah susah-susahlah. Azli tu pun tak boleh manjakan sangat. Nanti kalau dah terbiasa, saya yang teruk nanti. Tak ada susah lah. Jujur saya cakap saya dah anggap Azli ni macam anak saya sendiri. Awak tahu kan Azli tu macam mana? Tahu? Dan saya tak ada masalah dengan tu. Saya lagi suka. Tapi itulah, saya dah cukup kenal dengan Azli tapi dengan ibu dia belum lagi. Awak jangan macam-macam. Macam mana saya nak cakap tapi saya dah jatuh hati dengan awak, Suhaira. Saya dah selesa hidup macam ni. Dah 13 tahun. Saya besarkan Azli sendiri. Saya tak nak ada apa-apa masalah lagi. Dan awak kena tahu satu. Beza usia awak dengan saya jauh. Tak tahu nak awak nak anggap saya kakak ke. Saya tak pernah fikir pasal benda tu. Umur tak penting pada saya. Apa yang penting hati saya ikhlas dan jujur pada awak. Dan saya nak bawa awak jumpa dengan keluarga saya. Saya nak halalkan hubungan ni. Sekarang memanglah awak cakap macam tu. Belum kahwin lagi. Dah kahwin nanti, dia jadi lain macam tau. Saya faham. Saya faham apa yang awak lalui sebelum ni. Apa perit yang awak pernah lalui saya tahu. Tapi saya akan buktikan yang apa saya rasa sekarang ni ikhlas dan jujur. Uncle Zam! Ya! I love you! I love you too! Azli! Ya! Uncle ada kambing! Okey, saya ada itik! Istighfar, Abang. Abang. Tolonglah jangan buat macam ni, Bang. Kau dengar, kau dengar, Syah. Kau letak dalam kepala otak kau tu. Tu. Anak kau. Bukan anak aku. So, Azli. Kau nak apa ni? Ha? Ada benda yang aku mesti cakap pada kau, Su, ada apa-apa ke? Ini antara aku dengan Su. Kau boleh balik. Awak jangan balik dulu. Saya takut dia apa-apa ke saya. Nak cakap apa, cakaplah. Su. Aku tahu aku bersalah kat kau. Aku tahu kau sakit hati selama ni dengan aku.
Tuhan nak balas balik apa yang aku buat pada kau, Su. Kalau aku boleh putar balik masa, sumpah aku takkan cakap apa yang aku cakap pada kau, Su. Dulu aku bodoh, Su. Ada kalanya kemaafan tak memberi apa-apa makna. Tapi kesedaran, baguslah kalau kau dah sedar. Aku dah sedar dah, Su. Aku rindukan anak aku. Tapi aku tahu dia tak boleh terima aku. Apapun, aku tak nak bermusuh dengan kau. Aku berdoa kau jumpa kebahagiaan yang kau cari. Aku balik dulu. Taufik, aku tahu kau tengah susah. Aku tak akan bertindak kejam macam mana kau buat dulu. Sebab aku pun manusia. Ada hati, ada perasaan. Macam mana pun, ini tetap darah daging kau, anak kau. Kau boleh jumpa dia bila-bila masa kau nak jumpa. Aku izinkan. Tapi kau kena beritahu aku dulu. Kalau kau ada apa-apa masalah, kau beritahu aku ya. Terima kasih, Su. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Mak. Waalaikumsalam. Masuk. Khabar. Bukan Muhrim. Bukan Muhrim. Mak, kenalkan kawan Zam, Suhairah, bakal menantu Mak. Ni bakal cucu Mak, Azli. So, syurga saya. Yang kecil tu anak angkat rumah ni. Mak, tengok abang you yang anak angkat lah, Mak. Azam ni sukalah menyangka adik tu tau. Dah, ni. Pergi buatkan air untuk tamu Sekejap kita. Mak nak kenal dengan akak ni cantik. Kak dah bila kenal abang ni? Ni buat air. Cuma kak kita kosong-kosong. Saya pergi dapur dulu. Ya Allah, dia colik terus awak. Azli, jom duduk. Ni. Duduk. Cantik tak rumah Uncle? Cantik. Nenek ni nama dia Nenek Milah. Nenek apa? Nenek Mila. Cantik tak nenek? Cantik. Zam, Mak tengok dia ni lain macam je. Lain macam apa, Mak? Yelah macam budak. Mak, dia ni anak istimewa. Tapi kenapa tak bagi tahu Mak yang anak dia ni cacat? Astaghfirullahalazim, Mak. Kenapa cakap macam tu? Tak baik cakap macam tu depan Azli, Mak. Alah, bukannya dia faham. Saya faham, saya tak cacat. Apa benda cakap macam ni, Mak? Dalam dunia ni tak ada orang yang sempurna, Mak. Ya, Mak tahu. Tapi Mak tak nak nanti kamu kahwin dengan dia, dapat anak macam ni. Astagfirullah, Mak. Kenapa cakap macam ni? Mak tak peduli. Sekarang kamu buat pilihan. Sama ada Mak ataupun perempuan tu. Kau takkan pernah terganti, sampai kapan pun tak terganti. Meski jantung tak berdetak lagi, dirimu kan tetap abadi. Tak sangka pula mulut Mak Milah macam tu. Tak apalah. Aku dah jangka dah perkara ni akan berlaku. Tak apalah, ini ujian untuk aku. Aku boleh terima semua ni. Aku pula yang sakit hati tak? Aku boleh terima, kenapa orang lain tak boleh terima? Kau lain. Kau dah anggap Azli tu macam anak kau sendiri. Sebab dia membesar mata kau.
Zee, aku tumpang rumah kau sehari dua boleh? Aku kalau boleh tak nak jumpa sesiapa lah. Aku nak tenangkan diri aku dengan anak aku. Boleh. Aku lagi suka tau. Siapa telefon tadi tu? Azam. Zam, kau ni dah kenapa? Ha? Nak jadi anak dahaka ke? Tak nak dengar cakap Mak? Mak ni dah kenapa? Mak nak cari manusia sempurna macam mana lagi ni? Mak tahu tak, Kak Suhaira dah dengar dah apa yang Mak cakap tadi. Mak, abang ni dah banyak tahu berkorban untuk kita. Jaga Mak, jaga adik. Mak nak apa lagi ni? Kadang tu dia tak fikir pun pasal diri dia tau. Mak bagilah abang tu kahwin dengan Kak Su. Kau tu tak faham apa-apa pun. Kau kecil lagi. Mak ni bukannya apa? Mak tak nak nanti Zam kahwin dengan dia, keluar anak yang macam tu. Mak yakin ke? Mak yakin anak Zam nanti cacat? Mak Tuhan ke? Mak, apa yang ada dalam dunia ni semua ciptaan Allah. Apa yang berlaku atas kehendak dia. Kalau Mak tak boleh nak terima Azli disebabkan dia macam tu, maknanya Mak tak boleh terima kadar dan kadar Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zam, pergilah makan. Mak dah masak asam pedas. Zam tak selera. Zam naik atas dulu. Zam? Zam, kau ni kenapa? Ha? Oh, lebih pentingkan perempuan tu daripada Mak Ha? Mak suruh makan pun tak nak ni. Perempuan tu nama dia Suhaira, Mak. Nama dia Suhaira. Kenapa Mak jadi macam ni? Sepatutnya Mak lebih faham tau. Sebab Mak perempuan. Mak pun kena tinggal dengan Abah kan? Tapi kita untung sebab Abah tinggalkan kita rumah, Mak. Tapi diorang sehelai sepinggang. Semua orang hina dia, semua orang hina Azli. Kenapa? Sebab dia macam tu. Dia lahir tak minta jadi macam tu, Mak. Tapi Allah yang dah tentukan. Memang kita nampak diorang ni macam kena uji. Tapi sebenarnya Allah tengah uji kita, Mak. Mak, nikmat Tuhan apa yang kita dah dustakan, Mak? Zam sedih. Sebab Zam cuma nak minta restu Mak. Zam minta maaf. Bukan niat Zam nak jadi anak dahaka, tapi Zam cuma nak betulkan apa yang salah. Zam naik atas dulu. Ish, Mak ni. Apa cakap macam tu? Kesian abang tau. Kau tu diamlah. Kau tahu apa? Sikit lah. Okey. Azli, Ibu nak pergi beli barang. Azli duduk di ni.
Nak tunggu ke nak ikut? Tak mau. Duduk dalam kereta je? Okey, Ibu. Nanti apa-apa, horn tau. Okey, Ibu. Pergi sekejap je. Ya Allah, Azli! Tolong anak saya. Hantar ke hospital. Aduh. Azli okey. Nina okey? Alhamdulillah. Suhaira. Naik dulu. Mak! Mak! Bismillahirrahmanirrahim. Mak macam mana boleh kena ragut, Mak? Mak okey tak? Alhamdulillah Mak okey, tak ada apa-apa. Sebaik ada Azli tolong Mak tadi. Azli? Azli okey sayang? Okey. Aku rasa okey. Uncle okey. Azam pun dah balik. Puan saya minta diri dulu ya. Nanti dulu, Suhaira. Mak nak minta maaf sangat dengan Suhaira. Mak menyesal dengan segala apa yang Mak kata kat Suhaira selama ni. Ya? Janganlah ambil hati ya. Puan, saya tak ambil hati pun. Saya faham keadaan Puan. Saya terima seadanya. Azli sayang Uncle Azam. Sayang Uncle Azam. Azli sayang nenek. Azli sayang nenek. Suhaira, Mak harap Suhaira terimalah lamaran Azam ya. Azam, Mak izinkan Azam kahwin dengan Suhaira. Kalau ada, adalah. Saya minta diri dulu. Dek. Maafkan Zam. Maafkan keluarga Zam. Terima Zam balik. Zam sayang Su dan Azli. Ibu terima Uncle Azam. Azli sayang Uncle Azam. Hidup dan matiku hanya untukmu, menjanjikan bahagia selamanya. Azam bin Muhammad Noor. Saya. Aku nikahkan dikau dengan Suhaira binti Ismail berwakil walikan aku dengan mas kahwinnya RM400 tunai. Aku terima nikah Suhaira binti Ismail dengan mas kahwinnya RM400 tunai. Sah. 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 Yeay, dah kahwin. Ibu, Baba, Ya, saya. Tanya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, insyaAllah. Amin. Wassalatu wassalamu